Kita pakai baju lawa, takkan nak pergi kena air. Kita lalu ada air turun daripada atas, kita elok tak muri kena air ekong je, bukan air kotor sangat. Nak pasal apa pakai baju siap. Nak, tapi kalau kata anak kita jatuhlah parit, anak kita kalau jatuhlah parit, tak pandai berenang, berbok jatuhlah parit. Nak, kita baju lawa, adakah kita buang dulu baju? Tak dah lah, bong selalu. Tu faham lah tu. Neh? Ji, ada bini jatuh dalam sungai terjun ambil. Ya dah. Tak boleh percaya ni. Dia suami gini nak khabar. Suami ni pelindung isteri. Ramai kita dah laksana tugas ni. Suami bukan cari makan saja. Faham? Kalau cari makan saja bukan suami namanya. Suami ni security guard, pengawal keselamatan isteri. Suami yang sebenar, kalau orang mari nak colek bini, dia berlawang sampai mati. Itu suami. Faham? Suami sungguh kalau rima tarik bini dia lalu kot berai hutang, dia jerebar atas cekok rima. Nampak? Suami sungguh bini dia tengah basuh tepi sungai, nyelibah di buaya jatuh, dia jerebar atas belakang buaya. Mati tak mati suku kira dia security guard, dia akan tolong juga. Nampak? Anggap-anggap kita gitu tak? InsyaAllah boleh kata belaka. Nampak tak? Neh, nama bini jatuh dalam sungai, tak ada buaya pun dah tolong gitu. Bini mampu kerah lalu. Tak? Payahlah nak cari suami yang kalau rima ambil, dia akan jerebar atas belakang rima. Dia akan belawang, ada lading-lading lah, ada golok-golok lah, tangan saja. Tu baru suami namanya. Betul tak? Daripada dia sini nyamuknya. Hak berani gitu. Rima ambil pun dia tepik, jerebar atas belakang rima. Nampak? Tak ramai. Dah? Tu lah baru kita sedar. Kita ni suami ke tak? Cak ayam kita ni. Nampak tak? Nah, bini jatuh dengan bong tu tak terjun, suruh orang terjun. Bini aku tolong terjun bini aku. Nampak? Sambar di binatang pun pada tengok saja, takut ember. Nah.